Ramai yang tahu bahawa bila serangan jantung berlaku, tanda yang paling utama adalah sakit dada. Dan pesakit saya beritahu, dok, sakitnya itu terlalu berat di sini seperti gajah duduk. Bukan sakit yang cucuk-cucuk ya. Dan di samping itu mereka juga boleh mengalami seperti berpeluh, keringat turun, rasa seram sejuk walaupun aircon 18 degrees dan mereka rasa macam nak pitam. Okey, itu tanda-tanda yang utama. Jikalau anda keseorangan, saya nak cerita, inilah penting kerana kadang-kadang bila berlaku serangan jantung ni, masa itulah kita tengah sorang-sorang dan tak ada orang yang boleh tolong. Jadi apa yang pertama anda perlu buat, walau macam mana pun, kena dapatkan bantuan. Maka pertama, call 999, jangan berlengah-lengah. Dan kedua, lepas you hang up, call pula rakan-rakan atau saudara mara yang boleh datang ke rumah anda dan tolong anda. Ini adalah penting. Kerana apa kata sekiranya ambulan lambat sampai, tetapi sanak saudara, kawan-kawan sampai dulu, maka mereka yang boleh tolong kita atau mungkin mereka boleh drive kita ke hospital. Kedua, sekiranya anda berseorang di rumah dan pada waktu malam, kalau boleh, pasang lampu, biarkan rumah anda terang benderang supaya bila ambulans sampai mereka tahu rumah anda yang mana satu. Dan jangan kunci pintu. Kalau kunci pintu, susah mereka nak masuk dan bantu anda. Dan sementara menunggu ambulans sampai, anda harus kekal bertenang dan jangan panik. Jangan berdiri atau hulu-kilir kerana setiap aktiviti tersebut akan menaikkan nadi anda. Dan sekiranya anda berdiri dan tiba-tiba pitam, nanti jatuh susah pula. Maka duduklah atas sofa atau atas lantai dan tunggu sampai bantuan sampai. Dan antara mitos yang biasa kita dengar adalah batuk berulang kali ketika mengalami sakit dada. Dan ini tidak benar sama sekali. Malah jika anda batuk terlalu kerap, ia akan menaikkan nadi anda dan tak semena-mena anda menjadi bertambah panik. Maka harus saya tekankan di sini, dan ini adalah mitos. Janganlah cuba batuk berulang kali kerana ia tidak boleh menghentikan serangan jantung. Maka kekal bertenang, relax, duduk sementara menunggu bantuan tiba. Okay guys, let's recap. Number 1, call 999. Kedua, call family atau sahabat handai. Ketiga, jika waktu malam, buka lampu. Dan keempat, jangan kunci pintu supaya mudah mereka datang untuk bantu anda. Dan anda tidak perlu batuk-batuk atau kilu-kilir. Just kekal bertenang dan duduk atas sofa ataupun lantai sehingga bantuan tiba. Okay guys, jangan lupa follow. Nanti future video saya akan terangkan bagaimana untuk mengetahui jika kolesterol anda tinggi dan apa yang anda boleh buat untuk menurunkan kolesterol. Bye-bye. Pertama adalah sakit dada. Ramai yang tahu